Okay guys, hari ni anniversary aku dengan wife aku. Jadi kita nak makan kat mana? Muhammad Chow. Muhammad Chow, jom. Kalau nak ke Muhammad Chow ni kena naik bukit sikit. Kalau takut nak pandu naik tu, dia ada sediakan shuttle. Dia punya suasana kat sini aku bagi A plus tau. Memang tenang, ribut jiwa lah tengok kehijauan. Nak lagi cantik, dakilah sikit kalau gaji. Siap masak, kita makan dulu. Hari ni aku dengan family aku, dan kita nak makan set gumbira ni. Kita boleh makan 6 ke 8 orang, betul tak? Nyonya siakap. Dia kantonis punya sikit lah. Butter flows brown. Dia punya sarang-sarang tu yang sedap bang. Dia ada sweet sour fish fillet. Dia potong kecil-kecil, dia goreng dengan tepung garing-garing, lepas tu dia letak gravy dia. Dia punya Ningnyong Kailan. Dia goreng garing-garing, lepas tu dia letak kat sini, kita rasa kejap lagi. Yang depan mata aku ni chicken mermaid. Ayam yang digoreng, lepas tu dia taruh macam Korean punya lah, tapi ni style Cantonese, Chinese style. Nama dia lala kamyong, tapi yang ni dia kupang-kupang dipanggil lala kamyong. Kita nak rasa kejap lagi. Sotong salted egg. Kau kena try lah. Jadi dengan set dia macam ni, baru 259. Yang ini free flow. Nasi semangkuk, air 1 jam. Okey, aku nak rasa dia punya kuah monya ni. Bismillah. Macam asam pedas sikit ada, asam-asam sikit. Wah, Muhammad Chow yang aku makan ni dekat Gombak tau. Dia ada lagi satu dekat Damansara Perdana. Sebenarnya anniversary kami memang puas hati tau makan dekat Muhammad Chow ni. Yang datang dengan family bolehlah ambil set gumbira. Pemandangan malam pun cantik tau. Siapa nampak KLCC angkat tangan. Ni jalan Gombak ni, kau nampak Shell dengan McD ni, nampak Petronas ni kan. Dekat sini kau jalan je terus naik atas.